Jadi biasa kita sebut dengan ila fihim. Ramai yang baca begitu. Ila fihim rihlatash shita'i was-sayf. Contoh. Tapi kita tak nak yang itu. Kita nak betul-betul bagi harakatnya. Bukan lagu, tetapi harakatnya. Hamzah kasrah ila fihim rihlatash shita, bukan shita'i was-sayf pada makhraju fa. Okey, itu contoh. Ini adalah bab itmamul harakat. Dan yang seterusnya tadi hanya huruf ha yang kurang keluar tadi. Tapi saya anggap itu bukannya kelemahan, mungkin sesama juga boleh menyebabkan kelonggaran dari segi sebutan. Tahniah Puan Hana. Semoga kita berjumpa lagi. Sama-sama. Ya. Kita ada pusat pengajian, tapi pusat pengajian kita ni bukanlah berbentuk center yang seperti orang gambarkan ya. Sebab saya pun dah kekangan waktu, tapi Hana boleh datang, Kajang dengan Bangi dekat kan. Hana boleh datang ke Bait Ar-Rital setiap bulan. Jadi Hana boleh tengok dekat website kami www.diwanaritalacademy.com. Di situ ada bab program. Tekan dekat part program tu, boleh tengok program Rattil Ma'i. Ya, Rattil Ma'i ni baca dengan saya, maksudnya Rattil baca, Ma'i dengan saya. Setiap bulan itu baca berhadapan. Jadi boleh hubungi admin. Okey, sama-sama, semoga diberi kesembuhan, sihat wal afiah. Amin ya rabbal alamin. Okey, jazakumullahu khair, barakallahu fikum. Okey, Puan Fatimah Ismail,